Okey, prosedur untuk melakukan MOS atau membuang gigi geraham bongsu ni dia bergantung kepada tahap kesukaran kes. Kalau contoh yang saya bagi tahu sebelum ni sekadar buat buang gusi yang berlebih, buat biopsi atau kita buang mukosil ketumbuhan kelenjar aido, prosedur tu insya-Allah sekejap je sebab dia hanya melibatkan soft tissue atau tisu lembut kita lah. Lebih kurang range dalam setengah jam, macam tu dah boleh siap. Tapi untuk kes pembuangan geraham bongsu, ia melibatkan situasi di mana tahap infection gigi tersebut. Maksudnya gigi tu dia tertanam banyak mana. Kalau dia sikit je tertanam di dalam tulang, mungkin kita klasifikasikan dia sebagai simple punya prosedur. Kalau dia tertanam sepenuhnya di dalam tulang, so itu akan melibatkan prosedur yang agak rumit. So mungkin kita akan ambil masa yang lebih lama. So di sini bantuan X-ray sangat diperlukan untuk kita boleh predict masa dan kita boleh bagi tahu dekat pesakit apa tahap kesukaran, berapa panjang tempoh masa yang kita perlukan untuk kita lakukan MOS tersebut. Walau macam mana pun, yang terbaik adalah kita akan nilai balik tahap kesukaran berdasarkan situasi. Jangan lupa like, komen dan share.